Minyak diesel ke. Rumah ni baby, habis dia pakai je. Habis hancur dah. Mana ni semua roboh baby, sama dengan dapur. Dapur roboh. Kat dapur ni pakai yang ni. Oh, dapur pakai. Yang belakang ni dia boleh potong. Buat Yang bahagian dapur dia ada batu, ada sikit batu lah. Belah sana batu. Dinding sana, belah sana batu. Belah sana. Belakang batu. Batu. Ha. Sini je kayu dia macam ni. Okey Kak, saya datang ni dengan pegawai pembangunan Main lah. Jadi rumah ni kita dah luluskan untuk buat baru. Tapi tak semualah. Kita akan robohkan depan, belakang kekal. Dengan nilai pembangunan dia sebanyak RM25,000 lah. Kontraktor pun kita dah lantik dan akan jalan kerja tak apa lama lagi lah. Jadi sementara tu nanti kalau roboh, akak duduk mana Tak apa, nanti akak fikir kemudian. Tapi dapur ni kita tak roboh. Tapi takkan nak duduk dapur ni. Tak roboh, boleh kot. Dia belakang kot seorang kan. Seorang kan. Dia kurang-kurang pun jaga siap dia. Paling lambat pun 11.30 lah. Jadi untuk makluman, duit ni adalah duit zakat. Jadi oleh kerana akak ni juga asnaf, maknanya layak lah. Kalau Alhamdulillah lah, insya-Allah lah kita bantu.